Hari Gawai dan Pesta Kaamatan. Dua-duanya mempunyai perbezaan dan keunikan tersendiri. Walaupun kedua-dua upacara dari Borneo ini melibatkan perayaan atau festival selepas menuai. Hari Gawai memberikan kesyukuran kepada Tuhan apabila musim menuai tamat. Manakala Pesta Kaamatan pula diraikan untuk menghargai kasih sayang Kinohigan, iaitu Tuhan mereka yang telah mengorbankan anak perempuannya Hominodun sebagai padi bagi mengelakkan kebuluran masyarakat setempat. Uniknya lagi, kedua-dua perayaan ini disambut pada tempoh masih agak dekat, iaitu Hari Gawai pada awal bulan Jun, manakala Pesta Kaamatan disambut atau diraikan pada penghujung bulan Mei. Perayaan Hari Gawai terkenal dengan upacara miring, di mana ketika matahari terbenam, ketua festival akan mengetahui upacara kesyukuran ke atas Tuhan untuk hasil tuaian sebelum mengorbankan ayam jantan sebagai hadiah kepada Tuhan mereka. Manakala Pesta Kaamatan pula bakal